Hai guys, selamat datang ke channel Teh Heros. Okey korang, sebelum mula jangan lupa like and subscribe channel Teh Heros. Okey korang, hari ni kita main game 99 in the Forest. Okey korang, siapa yang belum tahu game ni, game dia kita kena survival di dalam hutan dan kita kena cari game. Takkanlah korang tak tahu game ni. Game ni viral sangat korang buat tu 2025, 2006 tak ada viral sangat tapi masih viral juga. Ramai juga ramai. Okey korang, jadi kita akan main kita akan main game Night the Forest. Okey jom. Kita main seorang ke dua orang ataupun 5 orang. 5 orang lah korang. Okey jom. Jom kita tengok. Kita paling tinggi ke korang? Korang kita paling tinggi korang tu ni. Nombor 1 dalam dashboard, dalam match days. Okey. Kita cari orang tadi yang nak ikut kita tadi. Tadi masuk mata Fatin Amal yang ada ni ada dah Fatin nombor 2. Yang paling hebat ni dia ni. Cyborg korang. Kita baru. Dia dah 500 lebih. Kita baru 177. Okeylah tu korang. Okey jom. Mari kita jangan banyak masa, mari kita mainkan game. Mana nak join mana? Ni boleh tak korang join lah jom. Okey orang. Ni 2 orang je. Lagi seorang tak ada. Cepat. Lagi seorang. Alah. Tak belah kita main dengan dia je. Okey korang. Jom kita mulakan survival. Survival night the forest. 99. Okey. Survival 99. Okey jom. Okey korang. Kita akan pakai kelas Firebird. Kita akan guna ni dengan ni. Ni ada satu je korang. Jadi kita boleh kita bagi dia. Ambil. Kita bagi dia. Okey jom kita potong kayu. Kita tebang pokok dulu baru kita letak dekat api. Okey. Jom. Cepat kita kena cepat. Apa lagi? Dah bagi tu cukup dah. Nak guna senjata tu. Kan korang? Siapa tak bagi? Kita pun nak guna. Orang kumpul lah duit, lepas tu boleh lah kelas Firebird. Ataupun kalau kumpul, kalau korang punya tu banyak, korang boleh lah cyborg ke apa ke. Okay jom. Tak habis-habis dia ikut kita. Kenapa? Apa? Jangan kacau saya boleh. Saya tengah relax. Jangan kacau saya. Jom. Okey korang, jom. Di mana tu korang? Ya. Terlupa nak kat situ. Okey, ni kita tanam. Mari kita tanam tu. Sini lah. Tanam situ. Jom kita tebang pokok lagi. Zebra pun jam ni pergilah cari. Nanti mati kang. Baru tahu kan korang? Okey. Korang kalau hari korang dah berapa? Kalau hari korang masih banyak, kalau hari korang masih banyak, boleh komen dekat komen tu. Okey. Jom kita teruskan. Ada serigala korang. Ada arang. Takutnya. Takut kena kena bunuh dengan dia nanti. Okay, jom. Okay korang. Kenapa kita tu kan? Janganlah. Sayang ni. Okay, jom. Ni kita boleh tanam ni. Kita boleh tanam ni korang. Tanam. Kita letak dekat sini. Dia akan jadi level 3. Kita sekarang kita akan buat buat map. Sebab kalau tak ada map susah nak cari tempat nanti. Okay, jom. Kita bawa pokok dulu baru kita dapat kayu, baru letak dalam ni. Letak. Okay, lepas tu kita buatlah map. Lepas tu baru kita letak kat sini. Jadi kita boleh tahulah orang kat mana. Dan boleh tahu kat mana ada chest, kat mana ada air, kat mana ada rumah. Satulah tujuan map. Kemana ke tadi ke? Takutnya. Ada kejar kita. Ambil ni. Terbakar. Relax. Anak tak kena.
Cepat lari. Mana kelas tu? Mana? Let's go. Dapat. Kalau kita guna tu kan, Fire Bandit, kita akan kalau kita tembak guna ni kan, dia akan termasak. Ada 2 orang, tolong. Alah, matilah kita ni. Ya. Cepat. Mati sor. Lagi satu. Cepat korang. Tak kena pula. Okay. Cepat. Mati. Guna ni je lah. Dah mati. Okay, jom. Ni boleh masak tak? Okay. Kalau kita pakai yang mentah-mentah je. Ni pun ada je. Tapi kita nak atas dulu. Sebab atas ni ada chest. Okay, jom. Kita atas dulu. Makanlah dulu. Kita pergi ambil chest dulu. Harap-harap dapat X ataupun dapat good X ataupun dapat good. Let's go. Betul korang kita dapat good X. Okay. Kalau kita ambil quality. Okay. Jangan serang kaum saya. Ya. Sini kamu. Oh. Dia kerja orang. Kena jump scare. 2 pula tu. Korang. Ada chest. Korang ada chest korang. Atas pun ada chest. Jom kita ambil chest sini dulu. Janganlah halang orang nak ambil chest. Kacau je dia ni. Masalah lah. Tak payahlah lu situ. Orang tengah ambil chest. Payahlah makcik. Ngacau saja. Dapat pistol. Kita ambil dulu. Let's go. Ada minyak. Kita ambil ni dulu satu. Untuk kita mancing dan kita dapatkan ikan. Kita pergi ke atas. Ke sini lah. Apa lah situ mana boleh. Let's go. Ada minyak dan ada coal. Kacau. Kita kacau dia. Dia kacau kita tadi. Kita kacau dia. Macam ambil. Okay, jom. Kita bakar dulu bahan kita ni sebab kita dapat banyak tadi kan. Jom. Okey, mari kita pergi ke kampung untuk meletakkan barang. Kampung? Mana kampung? Okay, korang. Okay, jom. Kita orang 2 je. Kalau dia keluar dalam Fatih akan seorang kat sini. Bukannya apa? Call. Kita tutup. Okay. Level 4 korang. Mantap. Macam ni lah baru. Yang betul. Sekarang Fatih nak pergi winner benda je. Dia dah dapat good set. Kalau dah dapat good set dah nak juga. Kalau Fatih boleh dapat lagi. Okay, dah 7. Mari kita ambil satu. Mana kita set scroll dulu. Tu yang kucing tu. Ni kita ambil satu dah. Let's go, dah cukup. Jom kita letak. Apa yang baru ni? Apa? Coba kita bina dulu. Kata dulu. Okay, jom korang. Dia suruh pergi situ. Kita nak ambil chest dulu. Chest ada kat mana? Chest kat mana dah ambil? Betul ke? Ya, kenapa ada serigala kat situ korang? Banyak pula tu sekali. Terbakar kat situ. Mati dia. Jadi kalau kita guna Fire Bandit kan, kita akan boleh dapat daripada daging dan daging dia akan otomatis masak sendiri. Sebab apa? Kita kan pakai yang pistol berapi. Jadi kalau kita tembak dia akan terbakar, daging dia termasak. Jadi kita kena tunggu sini sampai pagi. Buat kita boleh ada makanan. Dan let's go, good set. Ini yang set kita ni. Jom kita cari. Sekali ada bawah. Ada. Jom. Let's go.
Au. So, korang tak nampak tadi. Okay, jom ke sana. Hari, tolong. Oh, korang kata ada benda. Let's go. Coba pun nak. Let's go. Lagi. Dah malam. Hari. Nanti ada serigala mengejar kita. Jom. Lagi. Runway. Okay, ni apa tadi kita dapat? Oh, radio. Okay, kita bina senjil. Ni kita akan tahu malam atau pagi. Banyak dia jumpa chest. Okay. Lampu kita tak ada lagi orang. Jadi kita perlu mencari lampu dulu juga. Kita akan cari lampu. Sebab lampu kalau kita suruh kat kita akan menolong. Kita akan lepaskan budak-budak tu. Ui. Terkejut lagi. Mati. Hilang pun dia. Okay, jom. Kita mana tadi ni? Apa dia ni? Masak dia. Matang. Okay. So dia akan tentu. Sebab kalau dia akan masak, dia akan macam ada api sikit kat badannya. Lepas tu dia akan mengurangkan nyawa dia. Lepas tu kalau kita shoot lagi satu, dia akan mati. Mati lah. Lagi dua. Panggil dia dulu. Sini. Baru shoot mati lah. Okay, satu. Sini. Nanti datang. Kita shoot. Baru dapat kunci. Dan nanti semua akan masak sendiri. Kita. Okay. Ada. Let's go sini. Stop. Okay, jom. Jangan lupa juga bawa makan makanan tu. Dapat apa namanya? Lampu. Okay, jom kita bawa dia. Bawa semua ni. Ya. Dapat berapa? Tahu lah. Ya. Jom. Kita tak jalan. Okey, tak boleh sangat, tak penting. Jom. Apa ada satu lagi ni? Ambil dulu. Fishing. Maksudnya? Ush, dia dapat gold chest. Ush. Nak juga. Ush, mantap banget. Terbaik. Kenapa pergi mati? Ada orang ni. Kenapa lu pergi mati? Ush, tak tahu dah nak juga pergi sana. Paksa dah jom. Tapi ada gold chest tu. Dan jauh sangat lah korang. Jadi kita berhati-hati. So ada alpha wolf. Ni kan wolf biasa. Ni wolf. Dia biasa tapi yang depan lagi jauh akan ada alpha wolf. Alpha wolf tu memang dia ganas jugalah. Boleh dikatakan ganas. Dalam ni ke dah ambil? Alah. Atas tu ada mati. Tak apalah. Kita tebang pokoknya dulu. Supaya boleh mengambil gold chest kan. Bukan kat sini ni. Dalam ni lah. Kan. Ke mana? Tu. Nak kat mana tadi? Dapat ni je korang. Ish. Dah lah korang. Balik kita bunuh diri je. Sebab kita bersama ke dia juga. Dah kena kejar. Kita ambil dulu beg ni. Let's go. Naik atas. Sebab dia ada kat atas. Ni ada kat atas ni. Allahu Akbar. Kena kejar tiga. Aduh, ada rusa lah. Rusa tu. Allah, kenapa rusa tu? Kenapa dia? Itulah. Bangun. Dah. Jom. Okay, kita bagi semua dulu lah kat dia. Sebab kita dah nak keluar dah korang.
Kita bagi semua kat dia. Nah, semua ni kita bagi kat dia. Dan kita akan keluar. Bye-bye semua. Okey, kita mati. Okay, bye korang. Okay korang, sampai situ je channel kita hari ni. Bye.